Sampai macam tu Nabi ajar kita bagaimana nak selamatkan daripada syaitan untuk mendatangkan penyakit was-was. Sampai tahap macam itu. Setan ni tuan-tuan, dia bukan halang kita sembahyang. Waktu nak sembahyang tu pun dia kacau. Dia bukan ada sifat boring. Sembahyang lah makcik ni. Tak, dia datang waktu nak sembahyang. Allah. Dia mai kacau. Subuh apa maghrib? Allah. Sampai imam salap. Tak dapat lagi. Allah. Apa masalah ni bang? Abang dah tertipu dengan setan bang. Allah. Yang tu lagi parah. Abang-abang kalau jumpa orang macam tu, tampar je kat belakang tu. Bagi sekali, Allah Wallah, dapat pun. Janganlah tertipu. Dia tengah-tengah sembahyang pula orang main mercun. Pum, bismillahirrahmanirrahim. Pum. Selaka, tiap, bismillah. Dia ingat macam-macam. Ambulans lalu pun dia boleh tahu siapa yang sakit. Setan ni tuan-tuan. Nombor satu musuh kita ialah syaitan. Maka Allah kata jangan ikut. Abang tak ambil moreh abang. Tahun lepas kan kita dah buat moreh iftar. Kita dah sponsor. Tahun ini bagilah orang lain pula. Dengan Tuhan mengira betul. Tuhan tak perlu pun benda tu. Tuan-tuan ingat Tuhan nak ke zikir kita tadi tu? Tuhan tak nak pun. Apa yang kita zikir, apa yang kita bagi, apa yang kita sedekah, apa yang kita baca Quran, apa yang kita sembahyang, untuk diri kita balik. Sebagai tanda sayang pada diri kita, buatlah. Buat amalan. Faqul i'malu ala makanatikum fa inni amil. Buat amalan. Nabi Muhammad tu punya sayang pada kita entah. Dia nak ajak kita masuk syurga. Jom masuk syurga. Bimbing dia masuk syurga. Jom masuk syurga. Kita ni pula ya Allah, jalan masuk syurga tu. Punya banyak jalan masuk syurga. Malah nak buat. Apa jalan nak masuk syurga Ustaz? Allah. Taubat. Apa Ustaz? Jalan masuk syurga, taubat. Surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun pada Tuhan kau, dia Maha Pengampun, kata Allah. Wa yumdibkum alaikum midrara. Akan diturunkan hujan pada kamu mencurah-curah. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan harta yang cukup pada kita. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita anak yang baik. Dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga yang penuh dengan jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dijadikan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai, kata Allah. Aku bagi syurga pada engkau. Apa caranya? Taubat. Berapa ramai yang belum taubat entah. Saya taubat Ustaz. Dulu saya tikam nombor. Sekarang dah taubat. Sebab tak pernah kena. Itu yang saya stop tu. Tapi kalau ada nombor cantik, insya-Allah kata dia. Insya-Allah kata dia. Maknanya awak bertaubat bukan sebab takut pada Allah, sebab tak pernah kena. Makcik dah taubat Ustaz. Bagus. Dulu makcik free hair. Sekarang hair free Ustaz. Ke mana bang makcik botak Ustaz? Tak ada hair free. Sebab tu makcik pakai tudung. Sebab kamu makcik dah botak. Kalau tak pakai, orang takut. Maknanya makcik tutup aurat bukan kerana Allah. Kerana nak tutup masalah uban di rambut makcik. Lebih kurang Ustaz. Kalau tak pakai tudung Ustaz, macam puaka ni rapik Ustaz. Allah Ta'ala kata taubatlah. Kalau kita bertaubat, kita sayang pada diri kita sendiri. Sebab aku tak nak disentuh api neraka daripada rambut aku sampai hujung kaki aku. Taubat. Nabi Muhammad suruh kita taubat. Nabi Muhammad pun beristighfar. Allah. Saya taubat. Saya tak nak tikam nombor. Saya tak nak mencuri. Tapi kadang-kadang kita buruk sangka dengan orang. Ingat buruk sangka tak berdosa. Buruk sangka. Malam ni ada datang orang. Malam biasa tak ada. Kita tengok dia. Datang. Adin. Datang brother tu.
Apa jawab Din? Ada makan. Ada makan datang lah. Tak ada. Itu ni dah. Dah tobat belum? Pergi minta maaf ke dia. Awak rasa awak lebih baik daripada dia. Tobat pada Allah. Itu nama dia apa? Ujuk. Memang Nabi suruh bagi makan. Nabi suruh bagi makan. Hari ni tuan-tuan buat sponsor makan. Nabi suruh. Orang datang Alhamdulillah. Tapi kerana mulut kita jahat. Din. Ada berada tu. Ya, ada makan. Datang. Tak ada makan. Lebur. Dah. Perbuatan itu dengar pada dia. Perkataan kita dengar pada dia. Mat. Dua orang tu cakap kat kau, Mat. Ada makan baru kau datang. Agak-agak macam mana? Itulah nama dia ngumpat. Tapi betul Ustaz. Tak ada makan, tak ada datang dia Ustaz. Nama dia ngumpat. Biarlah dia datang. Jangan perli. Hai Den. Ada engkau Mat. Nampak tak? Jangan perli. Patutlah rasa mendung nak hujannya kata dia. Perli pula orang ni. Bila nak tobat? Merasakan diri lebih baik daripada orang. Apa Ustaz Kazim ni? Tak pernah dengar. Aku tak pernah tengok dia ceramah pakai jubah. Tak baju batik mana dia datang tak. Aku ni walaupun bukan penceramah pakai jubah tau. Wah, dahsyat tuan-tuan. Tu. Itu nama dia apa? Ujub. Bila dia cakap, naik satu takak lagi. Bila dia suarakan, naik satu takuk lagi. Nama dia apa? Sombong. Bila dia buat lagi sekali kerana orang, bukan kerana Allah, naik satu takuk lagi. Nama dia apa? Riak. Maka orang yang riak ni kata Allah, pembohong dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'a fawailul lil. Baca habis-habis ayat tu. Siapa yang berbohong dalam agama? Ni nama dia penipu. Nombor satu ialah orang yang tak bagi makan anak yatim. Yang tak peduli anak yatim. Tak kisah dia dengan anak yatim dia. Tak kisah. Ada anak yatim dalam taman kita. Abang tak tolong abang. Kesian anak-anak yatim tu bang. Mak bapak dia accident mati bang. Bagilah 9,500. Ish, tak ada bahasa aku. Pada-pada dema nak hidup. Nak hidup pun baru 2 bulan budak tu. Sembayang rajin. Anak yatim tak tolong. Pembohong. Nabi pesan pada kita, siapa yang jaga anak yatim ni, macam ni. Rapat dengan Nabi dalam syurga. Jiran Rasulullah. Ada yang kalangan kita, anak yatim tak nak bela, hantar rumah anak yatim. Mak tak nak bela, Tok Wan tak nak bela, opah tak nak bela, mak saudara tak nak bela. Dia yang bela ustaz yang tak ada kena-mengena tu. Bila ustaz tu tak ada duit nak bela anak yatim, disuruhnya jual bam depan bank. Ustaz kena tangkap pula, memperalatkan anak yatim. Kesian tentang hari ni. Cerita tentang agama ni, Allah, sedih tentang sedih ni. Saya nak main bola tuan-tuan. Main bola gaji mahal, stadium mahal. Semua mahal. Jadi pendakwah apa ada tuan? Baju ni pun entah bila orang bagi ni tuan. Susah kan. Jadi penyanyi lagi. Bagus saya jumpa satu penyanyi. 3 lagu dia nyanyi 25,000. Bapak tuan. Saya pun duk asah suara ni. Tukar profession dah saya ni. Jadi penyanyi lah pula. Jadi penceramah ni Allah. Pernah saya ceramah satu tempat tuan-tuan. Saya kata. Kalau boleh kita ceramah terus je lah. Tak payahlah berhenti azan. Sekali kalau kita azan. Saya berhenti. Kita nak sembahyang. Nak dapat pick up line balik itu. Susah. Tengah-tengah duk ceramah apa-apa. Allah nak balik tu. Allah sudah ada. Habis ceramah kita azan. Kalau azan juga saya berhenti lah. Memang saya berhenti lah.
Tengah duk ceramah, Allahu Akbar. Berhenti. Assalamualaikum. Balik ke rumah. Pagi besok waktu sarapan, bendahari itu telefon. Ustaz, kami nak minta balik separuh bayaran. Astaghfirullahalazim. Tak pernah saya buat jumpa tuan. Saya tak bohong ni dalam masjid ni tuan. Saya kata bayaran apa semalam punya sagu hati dia. Saya pun tak tengok lagi bang. Saya telefon driver saya. Ada ke dia orang bagi sampul ke benda? Ada ustaz. Berapa dia orang bagi? Tak tahu ustaz. Tak buka lagi ustaz. Engkau ambil sampul tu, kau naik kereta masuk highway, kau pergi hantar balik. Pukul 1 sampai tempat ceramah, bagi balik Ustaz Kazim. Kami nak separuh je, Ustaz Kazim bagi semua. Balik. Saya macam itu, gila tu, tak nak jumpa lah. 2 bulan lepas tu, bendahari tu call saya. Ustaz, ya, boleh tak saya minta kerja dengan Ustaz? Kepala otak kau. Saya dah kena buang kerja tempat saya. Jadi saya tak ada kerja. Kalau nak jadi PA Ustaz ke, driver Ustaz ke. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Macam-macam kan. Kehidupan kita dalam dunia ni macam-macam jadi penceramah. Oh, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu saya katakan tadi, sayang diri kita. Taubat. Taubat. Faqul tastaghfiru rabbakum. Pi taubat kita. Ustaz, saya tak ada buat jahat Ustaz. Memang awak tak ada buat jahat. Mata awak. An-Nur 30. Surah An-Nur 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai Muhammad, kata Allah, bagi tahu kepada orang beriman laki-laki, tundukkan pandangan mereka. Jaga pandangan mereka. Jaga pandangan mereka. Allah pesan pada kita, tundukkan pandangan. Kenapa Allah pesan 2 ayat berturut-turut, 30, 31, jaga mata dan jaga kemaluan? Apa kaitan mata dengan kemaluan, tuan-tuan? Yang ni yang menakutkan kita ni. Kita membicarakan tentang dadah. Betul, dadah menakutkan. Kita membicarakan tentang syabu, ekstasi, betul. Tapi kita jarang membicarakan mata yang melihat gambar tak elok. Tuan-tuan jumpa nanti panggil mana-mana profesor kan, tengok tu imam kita pun doktor kan, panggil dia main ceramah. Tentang kesan melihat benda lucah, kesan melihat benda seksi, kesan melihat aurat dan kaitan dengan otak. Lagi dahsyat daripada dadah. Hari ini tuan-tuan boleh tengok 4 orang berzina di sekolah. Tapi paksa budak tu bawah umur dicah sebagai rogol. Asalnya seks suka sama suka. Budak 12 tahun. Hari ini cuba tuan-tuan tengok. Di sekolah kita tak pernah jangka benda tu jadi. Boleh masuk ke rogol lagi. Sebab apa jadi macam tu? Ni, otak merangsang. Dia tengok benda yang tak elok, dia rangsang. Mak dengan anak, zina, bapak, rogol anak. Apa jadi ni tuan-tuan ni? Bukan kata orang, rogol orang. Hari ni, kambing pun kena. Menung kambing tu kau buka pisang menung. Kenapa kau bojan? Tu rogol orang. Kambing sekarang menyembur-nyembur tuan. Pandai ludah pula kambing ni. Allah, tuan-tuan tak takut ke hari ini kecurangan berlaku? Kecurangan, suami isteri curang. Yang paling kita rasa sedih, takut, menakutkan, tak seronok, dua-dua curang dan dua-dua seronok. Maksudnya apa? Kamu pakai isteri aku pakai isteri kamu. Tukar. Hari ini jadi dah. Sebab tu tuan-tuan kena kawal ni, taubat mata ni. Ni menatang ni. Macam mana Ustaz nak taubat mata Ustaz daripada tengok benda-benda tu? Ustaz. Saya tak pernah tengok Ustaz. Tiba-tiba dia lalu Ustaz. Atau kenapa abang tak swipe ke atas? Barang baik Ustaz. Kalau otak tu. Ini pun masalah juga ni. Aduh, sebab tu di sini kalau abang-abang tak ada media sosial, elok. Akak-akak kalau sini tak ada akaun toktik, akaun muka buku, elok. Akak cuma ada handphone Nokia. Tahun 98 punya Nokia.
Ikat dengan getah. Jatuh 40 kali dah. Dia hanya boleh call, hanya boleh receive call. Alhamdulillah, bagus kak. Ni kami ni ada macam-macam ni. Allah. Tok imam tak imam, ustaz tak ustaz. Tengok, nampak. Sebab tu macam mana nak bagi supaya kita jadi baik? Tobat lah, stop. 2. Kena ada kawan. Bila kawan ada sebelah, kita tak tengok benda haram. Tengok dengan isteri bang. Tengok dengan isteri. Tengok YouTube, ceramah Ustaz Kazim. Bisa abang tak minat Ustaz Kazim. Ustaz Wadi abang minat lah. Tengok dengan isteri. Panjang tengkok isteri. Habis Ustaz Wadi tengok pula. Tengok keluar gambar perempuan. Astaghfirullahalazim. Hei, apa ni? Isteri ada sebelah. Baiklah. Isteri pergi ke dapur baca kopi. Mana yang tadi? Sudah. Ni bukan orang sini lah. Ni di Afrika ni entah ni. Jom tuan-tuan, tobat mata. Mata ni kena tobat. Yang banyak jadi jahat tu mata. Ar-Azmi sebut, dari kerana mata yang mempunyai kuasa mata. Ni dia tengok kereta orang, tengok kereta sendiri. Tengok kereta orang, tengok kereta sendiri. Kalau dia boleh beli kereta besar bahaya macam itu, aku pun boleh beli. Tapi aku tak dapat duit. Macam mana aku nak bagi duit? Curi rasuah, riba. Janji aku dapat kereta macam dia. Akak-akak tengok perempuan. Tengok, ya Allah, seksinya, cantiknya badan. Macam mana caranya? Ketatkan baju. Dulu baju dah longgar, cantik dah. Tengok kawan tu cantiknya. Nah, dia pun ketat sekali. Tarik napak butang. Baju kebaya tu. Bila dah butang sampai ke atas, lepaskan perut. Buka satu-satu. Hentilah maju. Tak layak je lah. Sebab itu Allah pesan. Pejamkan mata, tundukkan mata dia. Hari ini dia serang kita dari mata. Tu nama dia mata satu. Kan Nabi sebut tentang Dajjal. Mata dia satu. Hari ini satu mata. Tu tengok handphone tuan-tuan tu. Tu tengok dulu, tengok tu. Dari dulu televisionnya, sekarang ni television yang boleh bergerak 24 jam bersama-sama dengan kita. Kalau kita sayang pada diri kita, kita takkan komen apa-apa yang ada dalam dia. Kita komen makcik blower. Makcik baju merah, makcik tudung hijau, semua ada. Yang ketuk dengan penyapu, semua ketuk. Tuan-tuan, kita tak tahu apa. Cukup. Tak tahu apa. Ni kes di Pulau Pinang pula, isteri kena bunuh, anak kena bunuh. Tahu tak siapa dia buat? Tak tahu. Dia. Hak di Sabah dulu. Kamu tengok ke apa jadi kat dia? Tak tahu. Dia. Tapi dia berkata dia masuk dalam mesin basuh ustaz. Elok lah. Tapi dia berkata itu bapak dia yang buat ustaz. Itu dia berkata suami dia yang buat ustaz. Itu dia berkata ini. Kamu tak tahu dia. Tapi memang saya memang tak ada lah saya. Tapi saya baca lah komen tu kan. Saya pun komen sekali lah kan. Sama lah si. Itulah punca masuk neraka. Tobat lah. Tobat. Saya tengok berita kan. Seorang pencamah selebriti terkenal di Ipoh hari ini ditahan. Seorang penceramah selebriti terkenal hari ini ditahan di Ipoh atas tuduhan merogol. Hai, siapa pula lah yang ronggol? Saya baca ni. Hai. Astagfirullahaladzim, kesian lah, ya Allah. Petang tu telefon. Telefon sampai. Assalamualaikum. Ustaz? Ya. Ustaz mana? Di rumah. Okey semua tak? Okey. Saja telefon Ustaz. Ada di rumah. Agak-agak tuan-tuan. Dia telefon saya tu pasal apa? Agak-agak abang lah bang. Sebab apa bang? Lepas dia telefon, ada satu datuk profesor telefon pula. Assalamualaikum Datuk Kazim. Waalaikumsalam. Ya Tok. Entah di mana? Di rumah Tok. Entah sihat lah. Tak apa kira sihat semua. Sihat Tok. Tadi cuti tu ada ke rumah. Kenapa Tok? Sajalah telefon. Agak-agak apa pemikiran tak tuan-tuan? Ada satu jabatan pula pegawai dia telefon. Syekh.
Ni anak ni, ustaz ni. Anak nak confirm ni, enta tak ada apa tak ada apa, okey apa ustaz? Tak ada apalah, kau ada apa-apa benda ni. Tak ada apa ustaz, okey ada cuti ni tak ada. Saja nak confirm lah, enta tak. Memang tak ada apa lah. Tak ada apalah, astagfirullahalazim. Dewa ingat saya yang rogol. Boleh tak bersihkan pemikiran? Ni, otak kita ni. Apa yang kita luah, apa yang kita cakap, apa yang kita sebut dalam hati, keluar. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita cakap, dia tu mulut dia jahat, tapi hati baik. Tak. Dia tu mulut saja macam itu, tapi hati dia okey. Sama lah. Apa yang ada dalam hati, itulah yang dizohirkan. Apa yang terzohir dalam hati, apa yang terada dalam hati, itulah yang dizohirkan dengan mata. Ni, hati ni dia akan zohirkan. Kalau kita ni hati busuk, maka kita pun duk tengok benda tak elok, benda busuk. Kalau kita ni hati buruk, perkataan kita pun buruk saja rantai. Bersihkan hati. Itulah namanya taubat. Usah apa kelebihan taubat usah? Kelebihannya Allah Ta'ala akan mencurahkan hujan yang turun mencurah-curah pada awak. Banjir dah ustaz. Fahamkan makna hujan tu apa? Hujan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pelbagai perkataan. Salah satunya ialah midrar. Hujan yang turun mencurah-curah. Hujan itu digambarkan sebagai rezeki, nikmat, kebaikan, kesihatan. Anak yang baik ini semua ni dipanggil siapa? Barakah. Yang kedua kata Allah, kebaikan daripada orang yang bertaubat apa dia? Dicukupkan hartanya. Yang ketiga diberikan apa? Anak-anak yang soleh dan salihah. Dan yang keempat diberikan syurga yang ada kebun, yang ada sungai mengalir di bawahnya. Surah Nuh ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Okey, berapa cikgu? Kita punya insya-Allah apa? 8.10. Sekarang 8.6 minit. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi ayat daripada surah At-Taubah tu dia beritahu Nabi ni sayang pada kita. Kalau Nabi sayang pada kita, kita pun kena sayang pada diri kita. Disebabkan Nabi tu sayang pada kita, maka wajib kita sayang pada Nabi. Ustaz, kita sayang pada Nabi, tahap dia macam mana Ustaz? Tahap tu melebihi mak. Abang sayang mak abang? Sayang Nabi lebih pada mak. Ayah, Nabi. Isteri, Nabi dulu. Suami, Nabi dulu. Anak pinak, Nabi dulu. Rumah tangga, Nabi dulu. Negeri, Nabi dulu. Negara, Nabi dulu. Bisnes, Nabi dulu. Apa-apa pun Nabi dulu. Surah At-Taubah ayat 24. Balik kamu muka. Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah, nombor 3 jihad, nombor 4 baru mak bapak. Jangan letak mak bapak nombor 1, Allah nombor 4. Salah. Allah dulu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kita yang nak menjarakkan kita dengan Nabi kita. Kadang-kadang musuh tu daripada kalangan orang Islam. Engkau buat apa ni? Maulid. Sekarang bulan apa? Rabiul Akhir. Dan nak masuk Jamadil Awal lah. Nabi lahir bila? Rabiul Awal. Habis tu yang kau buat ceramah Rabiul Akhir ni apa pasal? Dah habis-habis lah. Apa ai? Dia tak iya juga. Bila kita buat 12 Rabiul Awal, dia tanya pula. Nabi Muhammad, dia bukannya lahir 12 Rabiul Awal, dia ada tarikh lain. Rabiul Awal ni adalah tarikh kewafatan Rasulullah tau. Engkau orang sambut Maulid, maknanya kau sambut Nabi wafat tau. Oh, iya ke? Kita pun jadi pening tak? Dah lah malas dengar ceramah tak? Tapi dengar macam tu pula langsung tak minat dengar ceramah dah. Nabi Muhammad ni, sahabat-sahabat dia sayang pada dia tau. Sayang sangat, tapi dia orang tak pernahnya buat sambutan Maulid. Engkau ni macam mana? Lebih pada sahabat kau. Ya tak iya juga. Atau tak payah sambut Maulid. Tak payahlah, sahabat pun tak buat. Habis tu kau buat apa malam Maulid? Kami makan tom yam sambil main karaoke. Nabi buat ke?
Orang Islam yang menjadikan kita ni sampai tak suka. Sampai dia kata tak payahlah selawat-selawat. Tak payahlah qasidah-qasidah. Tak payahlah puji-puji Rasulullah. Nabi pun tak suka kita buat macam itu. Oh, sudah tuan-tuan. Dibacanya pula hadis Nabi. Janganlah kau memuji aku macam mana orang-orang Nasrani yang ahli kitab memuji aku. Cerita Nabi Isa. Yang Nabi larang kita memuji dia, meletakkan dia sampai tahap yang melampau. Macam orang dulu-dulu meletakkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Yang ni Nabi tak bagi. Dan kita sekarang ni mana ada meletakkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Buat sajalah maulid. Di mana yang salah? Dahlah musuh Islam nak menjarakkan kita tentang Nabi Muhammad. Orang Islam pula menjarakkan kita daripada Nabi kita sendiri. Sebab tu saya katakan tadi, zaman kita sekarang, orang banyak nak menjauhkan kita daripada Rasulullah. Musuh-musuh kita ramai. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin menggariskan 4 musuh yang akan menjadikan kita ni jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah, jauh daripada Islam. Jadi tuan-tuan belajar mengenal musuh, mencari jalan macam mana nak mengalahkan musuh, macam mana jalan-jalan musuh untuk menipu daya kita. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertamanya syaitan. Itu musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kita. Jangan ikut dia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut dia. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan ni Allah. Macam mana Ustaz supaya kita jadikan setan tu musuh kita? Kena tengok Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kalau dia jalan satu lorong bertembung dengan setan. Setan bertembung dengan dia. Setan lari ikut jalan lain. Punya takut pada Umar. Kita kalau bertembung dengan setan macam, jangan lari. Member kita. Setan boleh cakap macam tu tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan. Kawan setan. Setan membazir. Kita bapa membazir tuan-tuan. Setan pengotor. Kita adalah pengotor. Syaitan itu ialah pemarah. Kita adalah pemarah. Setan itu suka menjadikan kita was-was. Kita juga was-was. Apa yang setan suka, semua kita suka. Kadang-kadang ada benda yang Nabi tak suka. Kita buat. Apa dia benda yang Nabi tak suka? Nabi sedang duduk, datang satu orang. Dia sendawa depan Rasulullah. Sebelah Nabi dia sendawa. Kenyang. Baru suruh tuan-tuan dia. Nah. Kenyang. Nabi kata, pergi tempat lain. Pergi duduk tempat lain. Rupanya Nabi tak suka orang yang kenyang-kenyang main duduk sebelah Nabi. Tuan-tuan sekali lagi lepas sembahyang isyak sekali lagi je nak. Hai, kenyang ke apa? Angin. Nampak tu. Balik rumah sambung lagi tuan. Malam ni nasi lauk apa tuan? Nasi mana ni? Ustaz. Nasi apa? Nasi daging. Ni Ustaz. Tak tahu apa? Tak tahu nasi apa? Untuk berapa orang Ustaz? Jamuan malam ni. 100. Yang datang? 300. Makna 200 tak ada. Salah. Yang duduk di belakang saf belakang relax. Habis sembahyang cepat. Yang paling menyesal duduk depan. Silap dah ramai dah pula. Yang paling tenang sekali imam lah. Takkan dia orang tak simpan bismillah. Ya baik imam tenang. Doktor paling tenang sekali. Tuan-tuan yang saya muliakan. Makan banyak Nabi tak suka. Tapi setan suka. Makan tak berhenti tak ni. Map makan. Tak ada rehat ni. Nabi Muhammad kena tengok perut dia. Mandi daripada atas, turun ke muka, turun ke dada, turun ke perut. Perut tu turun ke bawah air dia.
Kita pula turun ke muka, turun ke dada, air sampai ke perut, air pergi mana? Air terjun. Brum. Makan. Allahu Akbar. Dua, yang Nabi tak suka apa? Tadi sendawa. Apa tu Ustaz? Menguap. Siapa yang menguap macam tu, setan ketawa. Setan ketawa, setan suka, setan senyum. Sebab tu disuruh tutup. Tutup mulut. Ini dah seluas-luas buruk. Siap bunyi. Bila terluas sangat tuan, dia punya rangka ni, dia stuck. Tak boleh turun. Hospital ada sekarang ni tuan. Sebab tu disuruh tutup. Ustaz, bulan Ramadan kan setan dirantai. Habis tu, sebab tu setan tutup. Setan tak ada. Eloklah awak lah setan. Apa yang Nabi tak suka, jangan buat. Yang aku nak buat ialah apa yang Rasulullah suka saja. Maka setan akan membuat sesuatu benda yang Nabi tak suka sebagai satu benda yang cantik. Apa benda yang Nabi tak suka akan dihiaskan bagi nampak cantik, bagi nampak elok. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Yang hak Nabi suka tu pula jadi tak elok. Ni, hak Nabi suka berzikir. Berzikir tu. Nabi tak pernah berzikir. Nabi tak pernah buat. Hai, ayat zikir punya banyak dalam Quran. Punya banyaknya ayat Quran. Ada zikir yang membawa maksud semayang. Apa dia kata Allah? Wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallah ya'lamu ma. Masya Allah. Hafal orang surau sini. Ayat Quran tu. Juzuk atas lah. Bukan juzuk Baqarah. Hebat ni akak-akak suami akak. Dia orang boleh sambung kak suami akak ni. Saya try lagi sekali. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullah akbar. Wallah ya'lamu ma. Ayuh, betul akak-akak dapat suami. Tak sangka pula suami saya ingat kau. Itu bacaan tiap-tiap hari Jumaat. Memang dia dah hafal. Tiap-tiap kali khutbah itulah. Tu imam akan baca. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Memang hafal lah. Tapi dah orang sini memang hafal pun. Dia orang boleh hafal juzuk 22, 23 kak. Juzuk 20 ke atas. Senang-senang. Tak percaya, saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Juzuk 20 atas ni. Yasin. Sambung tengok. Sambung. Nampak akak? Hebat akak. Yang itu anak saya pun boleh hafal Ustaz tu ni. Allah, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wallahu fihi la'allakum taghlibun. Maka mereka akan membuat kecoh, mereka akan membuat riuh supaya mengalahkan kamu. Tuan-tuan, beginilah yang akan berlaku di akhir zaman. Bila sebut tentang kecoh, bila sebut tentang riuh, maka ulama-ulama tafsir duk bincang. Apa maksud wallahu fihi la'allakum taghlibun? Mereka akan berusaha mengalahkan kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan buat kecoh, buat riuh. Benda ni diambil daripada kisah zaman Nabi dulu. Bila Nabi buat syarahan, bila Nabi berdakwah, wahai orang Islam, wahai orang Arab, marilah aku nak khabar pada kamu. Yang orang kafir sebelah sana pula buat konsert. Yang orang kafir sebelah sana pula buat cerita wayang apa semua ni, wayang opera apa semua. Daripada tengah duk dengar kuliah Nabi tu, lari internet. Inilah yang akan berlaku sampai kiamat. Bila sebut ada saja orang nak buat kebaikan, akan ada pula orang yang lawan ke arah yang berlainan daripada kebaikan. Sebab itu yang pertama sekali musuh kita siapa dia? Syaitan. Dan syaitan ni tuan-tuan, dia tak pernah jemu. Manusia jemu. Saya start tadi tuan-tuan pukul 8.40 lebih kurang. 8.45. Sekarang
7.45, sekarang 8.20. Tuan-tuan tahu tak, ceramah ke apa benda kan, kita boleh konsentrate 45 minit ni. Lepas 45 minit, mula-mula dia tengok muka jam. Lepas tu dia tengok muka ustaz. Lepas tu dia tengok muka pintu. Lepas tu dia siku kawan dia. Lah, 45 minit je. Sebab tu ceramah dia jangan banyak-banyak. Tambah tuan-tuan pula duduk dalam surau ni. Allah. Sejuk. Nama pun surau Nasim. Nasimul Hikmah. Nasim ni maknanya sejuk. Nasim ni maknanya udara sejuk. Udara nyaman. Oh, nama sesuai dengan nama surau, sejuk sungguh entah ni. Kena pula dinding tiang. Oh. Memang lega. Ada satu masjid di Pengkalan Tiara. Di Ipoh. Masjid ni besar masjid tuan-tuan. Tapi tak ada dinding. Ada tiang. Dinding tak ada, pintu tak ada. Tak ada pintu, tak ada dinding. Masya Allah. Saya ceramah tuan-tuan. Angin menderu masuk. Saya tanya pengurusi AJK dia, kenapa tak ada dinding? Kita nak mengajar jemaah kita supaya tidak menyandar di dinding, Ustaz. Eloklah, Ustaz. Supaya tak ada menyandar, kata dia. Semua datang rimpit. Elok. Tuan-tuan pun boleh buat cadangan yang sama, tuan-tuan. Saya kata, anjing tak masuk ke? Kawasan perkampungan, taman, campur dia tak ada. Tak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pencuri nak masuk tak? Pencuri kalau berkunci pun masuk, Ustaz. Habis aku ada curi tongkat mimbar saya, Ustaz. Lantak demok lah, Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan, setan. Apa yang setan suka? Jangan buat. Ini kegemaran syaitan ni. Ini yang setan nak ni. Dia tak pernah jemu, tuan-tuan. Setan bukan macam kita jemu. Setan bila masuk waktu isyak, 8.10 isyak, dia bisik apa? Awak lagi. Makan dulu. Awak lagi. Tengok TV dulu. Maghrib pukul 7. Awak lagi. Memang recun dulu. Memang recun pukul 7. Tak ni. Pom-pam. Macamlah raya dia. Tak kena mengenakan kita. Saya buat pom-pam. Opah tengok, Tok Wan tengok begini, tengok cucu memang recun. Tak puas pula. Opah. Nak lagi. Oh, Tok Wan pergi beli di kedai pula entah ni. 7.30 tak sembahyang maghrib lagi. Setan kata apa? Awal lagi. Dah lah bang, 7.30 dah bang, sembahyang maghrib. Bila nak sembahyang maghrib, sempat lagi nengok Tok Tik. Tu setan. Awal lagi. Duduk dalam tandas. Awal lagi. Kepala belum basuh. Dah basuh kepala, basuh kaki. Tangan belum basuh. Dah awal pula. Bila pakai kain pelekap, pakai baju Melayu, pakai songkok, nak sembahyang dah. Telefon pula bunyi. Halo? Dah 7.50 dah. Itulah setan. Dia akan menghasut kita sampai terlepas sembahyang. Dia bukan macam manusia. Manusia ni dia jemu. Dia jemu. Sekali ajak, tak nak ikut. Okey. Mat, malam ni ada kuliah. Ustaz Zul datang. Jomlah. I say, man, aku dah janjilah dengan mem aku. Ajak main bowling pula malam ni. Minggu depan, Mat, malam ni ada kuliah. Ustaz Radhi datanglah. I say, man, sepupu aku nak datang lah dari Melaka. Bila? Pukul 12 malam. Maghrib ni 8 malam. Ceramah, Mat. Pukul 12 jawab. Tak pernah persiapan. Kali ketiga, Mat. Malam ni ada kuliah maghrib. Datanglah. Ada jamu, Mat. Lembu seekor, Mat. I say, man, aku dah janjilah bawa anak aku shopping. Agak-agak kali keempat tuan-tuan nak ajak lagi tak? Tak ada lah. Mampu lah kau. Setan mana ada macam itu? Setan tak akan macam tu, Kak Som. Sampai dekat nak mati, dia masih goda kita lagi. Oi, masuklah Yahud, masuklah Nasran. Keluarlah kamu pada agama Islam. Mari dia menyamar mak jadi bapa. Masuklah agama mak, masuklah agama bapa. Setan dia dekat. Baru saya cakap. Kebetulan pula syaitan kan, kebetulan tak. Contoh setan. Sebab tu bila kita ni
dah nak mati, Rasulullah ajarkan laqinu 'inda mautakum, talqinkan orang yang nak mati ni. Talqin ni bukan tetapi ambil buku tu. Ya Ihsan binti Hafs. Bukan. Itu membaca talqin. Apabila datang pada kamu tunan dah mati bang. Baca talqin orang nak mati, ajarin dia mengucap. Bukan suruh. Mak, ngucap mak. Mak, ngucap mak. Mana dia tahu dia dalam keadaan sakarat. Dia dah mabuk dah. Tak tahu. Maka dengarkan kepada dia. La ilaha illallah. Lawan setan yang masa itu sedang kerumun dia supaya dia mati tak boleh mengucap. Lawan. La ilaha illallah. Seorang cukup. Yang lain baca Yasin. Ini lepas menantu cucu, lepas cucu menantu, lepas menantu anak. Mak la ilaha illallah. Ayah la ilaha letih. Tak ada. Seorang cukup lah. Bila kita ajar dia mengucap la ilaha illallah. Oh, dia pun ikut. La ilaha illallah. Okeylah cukup. Dia pun diam. Dah. Pergi rehat. Pergi ucap Yasin pelan-pelan. Tak payahlah mak mengucap mak. Dia dah mengucap. Kan dia dah tidur tu. Dia dah cakap. Tiba-tiba dia bercakap. Air. Dah ke? Ambil air. Jangan akak-akak abang-abang. Buh dalam gelas. Pituang. Lemah mati. Lemah orang tua. Ambillah straw. Ambil straw. Pelan-pelan. Ajar balik. La ilaha illallah. Sebab apa? Tadi dia dah cakap benda yang lain. Air. Okey Ustaz. Siapa yang patut mengajar dia Ustaz? Orang yang paling dia sayang. Siapa? Mungkin mak kita. Mungkin anak sulung. Mungkin anak bongsu. Jangan orang yang dia paling benci tentang suruh dia mengajar mengucap. Elok tu imam tolonglah ajar suami saya mengucap. Dia bergaduh dengan imam, berebut jawatan. Tiba-tiba imam tu nak mengajar. La ilaha illallah. Pada muka. La ilaha. Bukan imam sini lah. Ni di Afrika ni. Siap sebut pada muka lagi. Wah, betul-betul. Yang paling dia suka ajar. Dan apa yang dia sebut tu betul lah. Jangan tuan-tuan tengok apa yang ada dalam TV. La ilaha illallah. Ambu senangnya mati. Itu drama. Ikut kemampuan dia. Mak, ikut saya mak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul tak? Datang Ustaz Tajwid nak ngajar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tu 4 harakat ya. La dan pra. Ini pun masalah tak? Tuan-tuan kalau jumpa Ustaz ada 4 harakat lah. Ma'arif di syukur lah. Angkat dia pergi tak keluar. Ni hangat ni kelihatan tajwid. Hamba Allah ni dah sakaratul maut. Kau tajwid kejadah apa ni? Yang dia betul la ilaha illallah cukup dah. Supaya dia selamat daripada setan ni benda ni. Maka Rasulullah ajar pada kita macam mana nak selamat pada setan. Bila? 24 jam. Daripada nak tidur. Apa kita buat? Bersihkan tangan, bersihkan badan. Jangan ada benda bau waktu nak tidur. Bila kau orang bagi dekat saya makan. Saya ni tak makan malam tuan-tuan ni. Tuan-tuan janganlah duk paksa saya makan duk hidang-hidang. Tak payahlah. Nak hidang, tuan-tuan hidang untuk tuan-tuan. Saya memang tak akan minta makan daripada penganjur. Takkan tuan-tuan ni. Ustaz kami dah hidang tak? Siapa suruh hidang? Ada pesan yang hidang. Yang kedua saya tak minta penginapan. Jangan duk bagi hotel ke apa ke. Memang tak ada. Makan tak apa pun tak. Sebab saya tak mau ada makanan. Last saya makan pukul 6.30. Sekarang 8.30 bukan time untuk makan lagi. Jaga kesihatan. Umur Ustaz berapa Ustaz? Tua lah. Nak masuk skim pencen dah. 72 lah. Tapi tak nampak lah Ustaz. Tahu tak apa Ustaz. Kenalah ambil petuahnya apa. Ni saya tak suka bau benda di tangan ni.
Sebab bila kita makan, ada benda bau di tangan, dia datang. Dia datang. Dia tu siapa ustaz? Cubalah. Malam ni makan nasi, masa basuh tangan tu jangan bagi hilang bau. Ada bau sikit kari-kari tu. Tengok malam ni siapa yang datang. Dia mari gigit di paha, dia mari metindih kita di badan. Sebab dia mempunyai deria bau yang kuat. Sebab tu Nabi pesan bila nak tidur, kalau ada makanan, tutuplah bekas makanan. Walaupun dengan sebatang lidi sekalipun. Jangan biar tenganga dalam rumah. Setan untuk datang. Kemudian baca Quran, apa nak baca? 3 kul ke, auzubillah ke, bismillah ke. Dia ajar. Ini mimpi macam-macam. Memang macam-macam. Quran tak baca. Dia ajar kepada kita nak kencing, nak buang air pun dia ajar. Jangan buang air kecil di tempat mandi. Di situlah kau mandi, di situlah kau kencing. Dia datang penyakit was-was. Walaupun hadis tu hadis daif, tetapi boleh mengambil pengajaran. Setan suka. Habis tu ustaz rumah makcik memang ada tanda, memang ada tempat mandinya. Ustaz macam mana? Ustaz, jangan kencing di lantai tu. Makcik kencing dalam mangkuk tu. Itulah gunanya mangkuk. Walhayun. Jangan duduk sila atas lantai tu, duduk kencing atas lantai tu. Situlah kau mandi. Ada setengah pula sambil mandi sambil kencing. 2 dalam 1. Ni atas turun air, yang dia pun keluar air. Oi, siapa macam tu Nabi ajar kita bagaimana nak selamatkan daripada syaitan untuk mendatangkan penyakit was-was. Sampai tahap macam itu. Setan ni tuan-tuan, dia bukan halang kita sembahyang. Waktu nak sembahyang tu pun dia kacau. Dia bukan ada sifat boring. Sembahyang lah makcik ni. Tak, dia datang waktu nak sembahyang. Allah. Dia mai kacau. Subuh apa maghrib? Allah. Sampai imam salap, tak dapat lagi. Allah. Apa masalah ni bang? Abang dah tertipu dengan setan bang. Allah. Oh, yang tu lagi parah. Abang-abang kalau jumpa orang macam tu, tampar je kat belakang tu. Bagi sekali, Allah wallah, dapat pun. Janganlah tertipu. Dia tengah-tengah semayang pula orang main mercun. Pum, bismillahirrahmanirrahim. Bom, pum. Selaka, tiap, bismillah. Dia ingat macam-macam. Bulan lalu pun dia boleh tahu siapa yang sakit. Itu Haji Dollah lah tu. Setan ni tuan-tuan. Nombor 1 musuh kita ialah syaitan. Maka Allah kata jangan ikut. Ustaz, macam mana kita nak tahu setan? Perangai dia, sikap dia. Hadis Nabi sebut. Nabi punya sayang pada cerita. Min amalis syaitan. Ada Quran sebut. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Perbuatan najis daripada amalan setan. Apa dia? Arak, berjudi, bertenun nasib, menyembah berhala. Jangan buat. Jangan campur. Dia kan nak beraya. Biarlah dia raya. Awak pergi beraya, Ustaz. Awak pula bila tak bunga, Ustaz. Jangan campur. Awak pula ambil buah kelapa pula. Bom. Kejadah apa benda ni? Bukan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi Ustaz, dia pun pengundi saya. Ngundi tak ngundi. Letakkan Allah nombor 1. Minta maaf, ini urusan agama awak. Wakil agama awak ada. Panggil dia lah. Saya tak dapat pergi. Cakap je. Jangan kita takut untuk mengatakan bahawa ini perayaan ini tidak melibatkan saya. Saya orang Islam, lakum dinukum. Awak nak beraya, rayalah. Tapi saya tak boleh. Ini kita pula pakai baju dengan santa berwarna merah. Bawa dia. Apa kejadah kau? Siapa suruh kau jadi santa pula tu? Jadi imam tak nak jadi imam. Bilal tak nak jadi Bilal. Tolak jadi santa pula dia. Atau alasan nak hiburkan budak-budak bawah satu. Dah. Yang jadi Bilal ni tak pernah cuba nak jadi Bilal. Bila imam tak ada, dia nyorok balik tiang. Balik dinding tu. Yang tu Bilal duk cari. Siapa nak imam ni?
Yang kita seorang boleh jadi imam, nyorok balik dinding tu dia. Bila orang dah qomat baru dia masuk. Ada jenis macam tu. Tapi benda yang tak ada agama kita sibuk nak buat. Sanggup kita buat. Dia hias pokok, dia pejabat, bunga-bunga, lampu pula. Ini agama dia orang, jangan campur. Jangan campur. Nama dia apa? Rijsun min amali syaitan. Cubalah abang-abang kita usaha diri kita. Daripada sah depan, aku hari ni aku nak cari sah. Daripada sah belakang, aku nak main sah depan. Daripada bila aku nak jadi imam. Bukannya jadi rebut. Tak boleh jadi imam di surau masjid. Imam pada isteri kita. Anak kita. Allahu Akbar. Cuba. 40 tahun kahwin tak pernah jadi imam. Ada ustaz. Bila? Masa mula-mula menikah dia jadi imam makcik. Alhamdulillah lah malam pertama tu dia imam kan syak. Oh, lepas tu ayah ikut, arwah ayah ikut sekali dengan mak dia ikut. Alhamdulillah rasa bila dia jadi imam ustaz dia rasa macam pilihan yang tepat sangat ustaz. Ya Allah, bila makcik. Tapi bila masuk rakaat ketiga, dia baca Fatihah kuat macam rakaatnya pertama ustaz. La ilaha illallah. Tak tepat juga pilihan makcik ustaz. Itulah kali terakhir dia jadi imam ustaz tadi. Bang, tak terlewat bang. Tak terlewat. Jangan takut. Tapi ustaz, saya bukan takut jadi imam. Saya cuma hafal qul huwallah. Dua rakaat qul huwallah. Sah. Pertama qul huwallah, rakaat kedua pun qul huwallah. Malulah ustaz, surah yang sama. Baca dua, potong. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Boleh. Rakaat kedua, lam yalid wa lam boleh. Pun salah. Tapi orang kata lah, dia tu, kalau Allah kaji dua, tu buat apa. Yang tuan-tuan menata ke dia, buat apa biarlah. Saya kalau Allah, kalau azmi rabbina apa Zat? Doa Zat. La ilaha illallah. Tu pun masalah. Habis semayang Al-Fatihah. Susah ke? Waktu baca Al-Fatihah, pejam mata. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir. Bila dah habis, ambil mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang belakang. Itu cara dia. Kan yang susah. Orang belakang pula kata, bahkan dia balik, ambil lah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus orang tengok tingkat pintu cermin sliding tu. Ada makan kan buat entah. Simple. Islam pakainya susah. Tuan-tuan nak apa doa banyak Rabbana ablana. Udah tak payah. Cakap bahasa Melayu pun boleh. Syaitan menjadikan kita malas nak buat ibadat. Asal duduk je dengar ceramah ni. Apa tuan-tuan rasa sekarang? Nak terkencing. Tapi tak terkencing pun. Setengah orang, bila satu hamba Allah, lama pergi tandas, dia tengok. Dia akan ikut. Kau nak mana? Tandas. Ikut? Box. Ada. Setengah orang lagi teruk penyakit dia tuan-tuan. Bila sebut kencing je, terus automatik dia terasa tuan. Itu tanda-tanda kita tua. Apa tanda-tanda tua? Bila ada orang bangun pergi toilet, kita nak ikut. Bila dia sebut dia nak buang air kecil, kita pun terasa nak buang. Itu tanda-tanda tua. Ni saya sebut, jom kita pergi kencing. Berapa ramai terasa macam begini. Itu makna kita tua. Setiap satu benda dia ada tanda. Akak sakit apa akak? Kencing manis. Ada tanda tak? Ada mata kelabu. Tak larat, gatal badan. Dan kalau dah kronik apa dia? Bila akak kencing dekat toilet, semut datang. Itu tandanya kencing manis kita tinggi. Semut penuh dalam mangkuk tandas. Bapa. Bila kita masuk saja tandas, semut panggil geng. Kawan-kawan. Dah tahu semua. Itu maknanya teruk. Bila yang lagi teruk, bila kita kencing, kita naik atas katil tidur balik, semua ikut. Ini parah dan yang lagi dahsyat bila kita kencing tak keluar air, keluar semut. Semut saja ni bahaya entah ni. Jadi lepas ni tuan-tuan, jom kita buat sesuatu yang boleh mengalahkan syaitan. Setan tak suka dengan sembahyang, setan tak suka dengan baca Quran. Kalau disebut tentang auzubillahi minasyaitonirrajim,
buat sesuatu benda yang setan kalah, tuan-tuan. Macam mana Umar Al-Khattab buat? Apa yang Umar Al-Khattab buat? Oh, tegas. Apa yang Umar Al-Khattab buat? Quran. Dengan 2 huruf dia boleh mengubah diri dia. Toha, dia mengubah diri dia. Jom kita jadi macam Umar. Setan pun nak takut, tuan-tuan. Yang kedua, siapa musuh kita? Musuh kita yang kedua ialah manusia. Nombor 2, yang nak bagi kita jadi jahat manusia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni musuh kita ni. Musuh kita apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Musuh kita itu. Tapi hari ini yang menjadikan musuh kita ialah sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Musuh tu ni. Tengok entah. Kenapa yang kita hari ini salah faham tentang musuh? Nabi cerita musuh kita ni siapa dia? Banyak dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut. Orang yang Allah murka atas mereka. Orang yang sesat. Siapa dia? Yahud dan Nasara. Nombor 1. Tapi hari ini kita pandang baik pada orang Yahud. Masa bila saya pandang baik, Ustaz? Dia orang jahat, Ustaz tahu. Tadi kita baca kunut nazilah tadi ni. Saya tiap-tiap malam kunut nazilah, Ustaz. Bagus. Tiap-tiap waktu saya baca kunut nazilah, Ustaz. Bagus. Akak sakit. Ke saya sakit. Macam mana, jantung, semua ada, Ustaz. Akak makan ubat apa? Makan ubat ni lah. Akak pernah tanya ada ubat tu made in apa? Ya, Wak. Siapa yang buat ubat akak tu? Allah kata mereka tu musuh. Dia cari jalan nak bagi kita rosak. Tiba-tiba kita duduk masuk dalam badan kita ubat yang dia orang buat. Bila nak sihat? Ada tuan-tuan makan ubat hari ni makin sihat? Ataupun tuan-tuan kena makan ubat tu sampai mati? Siapa yang buat ubat? Pengiktirafan dah dari situ. Lagi dahsyat bila kita kata Nabi Muhammad itu doktor in the house. Doktor dalam rumah kita tu namanya Nabi Muhammad. Al-Quran tu adalah ubat. Hari ini tak ada siapa nak tanya kita, Nabi bila influenza makan apa? Nabi bila semua makan apa? Bila sebut saja semua, tak ada. Siapa yang buat? Pernah kita tanya? Kandungan dia apa? Siapa yang buat? Untuk apa dia buat? Masya Allah, guys. Boleh tak, tuan-tuan? Allah kata mereka ni jahat. Kita pun jahat. Pergi hantar buk lah, hantar apa-apa nak bagi kalah. Doa dalam rumah kita. Makcik kalau tak makan ubat ni mati, makcik ustaz. Segenggam dia makan ni. Siapa yang buat ubat tu, makcik? Makcik yakin mereka ikhlas dengan kita? Makcik yakin budak-budak dapat benda tu jadi sihat budak-budak? Sebab tu tuan-tuan, kita ni duk sebut maulud Nabi tiap-tiap tahun. Tapi kita tak pernah tanya pun Nabi makan apa. Nabi ambil ubat apa. Dan kita pula meletakkan syarat. Ubat hanya daripada kami. Hak lain bukan ubat. Pokok bukan ubat. Akar bukan ubat. Daun bukan ubat. Habis itu apa gunanya? Allah jadikan buah-buahan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Kenapa tak dijadikan ubat? Jom tuan-tuan, kita di sini pandai, cedia kawan semua. Duduk bincang elok-elok. Jom kita berubat dengan sistem alami. Berubat dengan tumbuhan, berubat dengan herba, berubat dengan apa yang Nabi cakap. Tanpa menggunakan ubat yang dibuat dalam kilang. Kita tak tahu kandungan dia apa. Jangan kita ingat Nabi Muhammad ni datang hanya nak cerita. Nabi Muhammad datang hanya nak cerita, dia kongsi gelas. Nabi Muhammad kalau dia tengok isteri dia minum, Nabi minum. Daripada bekas bibir isteri dia. Adakah Nabi Muhammad hanya cerita benda itu? Adakah Nabi Muhammad hanya diutuskan untuk itu? Betul Nabi buat. Tapi buatlah cerita lain. Nabi Muhammad itu mubasyirin. Dia adalah yang membawa berita gembira. Wa munzirin,
Dan dia memberi peringatan. Jaga-jaga dengan bangsa ni. Mereka tak suka melihat kamu. Mereka nak sesatkan kamu. Mereka nak rosakkan kamu. Dia nak rosakkan kita daripada apa? Macam-macam tuan-tuan. Ada yang merosakkan dengan mata. Sebab itu mereka hiaskan benda-benda yang menyeronokkan pada mata. Umat Islam jadi lekah. Mereka menghias pada telinga. Menjadi halwa telinga. Bila dengar tu jadi seronok saya tuan-tuan. Mereka menghiaskan pada mulut kamu. Supaya bila kamu makan tu jadi sedap, jadi sedap, jadi sedap. Tak tahu halal ke haram. Tengok-tengok dalam makanan kucing hari ni ada hati babi tuan-tuan. Bayangkan kita duk bela oyen. Bagi makan makanan kucing. Oyen, mai makan mah? Duk suak kat kucing oyen tu. Ada babi dalam makanan tu. Kita pun bersemayang. Patutlah aku tak khusyuk. Bukan setakat dia pegang makanan tu. Dia juga kongsi dengan, maaf Sunda tuan-tuan. Ni parak tuan-tuan. Mereka nak sesatkan kita bukan setakat makanan kita tuan-tuan. Segala benda. Kita tak perasan benda-benda tu. Dan Allah menjadikan kita cukup. Cendekiawan cukup, harta cukup, benda banyak, hasil bumi banyak. Sepatutnya umat Islam dah boleh bina kilang ubat dia sendiri. Membina produk makanan dia sendiri. Tuan-tuan, ni nampak ni. Ni. Negara Islam mana yang keluarga menatang ni? Ni. Mereka buat, kita beli bangga beratur pula beli tak ni. Ustaz pun beli. Tak, saya orang bagi. Saya tak beli, ni orang sedekah tak. Bila orang sedekah, hari tu kan saya sakit. Datang satu ustaz. Dia kata, Ustaz Kazim, Allah sayang dengan ustaz. Allah sayang. Tak ada apa yang saya nak hadiah pada ustaz. Handphone saja ustaz. Terima kasih ustaz. Allah sayang ustaz. Saya tengok besarnya handphone ni. Handphone saya kecil. Lempar buang lah ambil ni. Allah tuan-tuan. Orang Cina tak pakai handphone ni. Dia bawa keluar dia punya Vivo lah, Huawei lah. Korea dia bawa keluar dia sendiri Samsung. Patut kita dah keluar dah Samsung. Dia boleh detect kita. Dia boleh simpan apa maklumat. Malah dia boleh tembak kita menggunakan satelit, menggunakan handphone kita. Inilah bangsa yang nak bagi kita rosak. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Duduk di rumah sekarang mana ada bercakap. Semua bercakap dengan handphone. Suami isteri atas katil pun tak cakap. Yang suami duduk komen. Yang isteri pula shopping. Pukul 2 pagi shopping. Beg kuning. Tu macam mana tuan-tuan? Habis lah kita rosak. Jom tuan-tuan, kita balik pada Rasulullah. Mereka datang kepada kita bukan setakat menatang-natang ni. Kadang-kadang dalam bidang sukan. Nak berenang, boleh pakai sepeda. Nak mandi, boleh pakai bikini. Syarat nak main kolam renang, kena pakai macam ni. Syarat nak main gimnastik, kena pakai macam ni. Maka melompat, tekangkan, terkoyak lah duk gimnastik. Kita bawakan acara seterusnya dari Stadium Gimnastik di Guangdong. Dan wakil Malaysia bertanding sekarang ini. Kita acara gegelung bersama dengan pengulas di sana. Silakan Kasim Ilyas. Silakan ya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton siaran langsung Sukan Olimpik sekarang. Sekarang kita bertanding Malaysia, peserta Malaysia. Kepiah pun tak ada buka. Gini, duk tengok balik Malaysia. Jap. Tengok TV no. Ya Allah abang, apa yang tengok orang pakai macam tu abang? Nak buat macam mana? Sukan. Allah kau ni pun. Memang kena pakai macam itu. Memang dia pakai macam tu. Abang awak tu kepiah pun belum buka. Sekarang aku buka. Nampak tu. Sukan. Saya tak gaduh sangat pakaian aurat tu lantak ke dia lah. Yang saya takut tuan-tuan mereka ambil duit daripada sukan. Minyak yang banyak, emas yang banyak, hasil yang banyak, tapi dapat pada siapa? Mereka buat race kereta. Cuba tanya balik, berapa kos untuk race kereta? Bilion, tuan-tuan.
minyak tu hang taja syarikat minyak tu hang taja res kereta. Daripada buat lita, hang taja kereta, hang taja pelumba dengan tim dia, agak-agak 800 juta setahun. Cuba cakap. Nak buat masjid, kutip derma lepas sembahyang Jumaat. Nak buat surau, jumpa. Ustaz, tolong Ustaz buat pengumuman. Saya tiap-tiap malam kerja saya buat pengumuman. Saya dengan ini melancarkan kerja saya. Malam ni tak ada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalaulah yang menaja perlumbaan formula tu, duit dia tu bagi dekat masjid, bagi dekat sekolah jam. Saya buat sekolah 2006. 2005 start, 2006 operasi. Berapa ratus orang yang duduk di sekolah saya. Berapa ribu orang saya. Malam ni ustaz di mana? Malam ni di sini. Besok pagi di Ipoh. Malam besok Bangi. Hari Selasa pagi Shah Alam. Malam dekat Seremban juga. Hari Rabu di Ipoh. Petang di Ipoh. Malam Batu Gajah. Tiap hari tu. Malam tadi ustaz di mana? Malam tadi saya dekat dengan Melaka. Oh, dia dekat dengan Bukit Sentosa. Berapa lama ustaz buat kerja ni? Oh, berpuluh tahun. Kenapa ustaz buat? Saya tak boleh sakit. Kalau saya sakit, nanti sekolah saya sakit. Saya tak boleh masuk UAT. Kalau saya masuk UAT, dengan sekolah saya masuk UAT sekali. Sebab apa yang saya buat, berlakon ke, menyanyi ke, semua untuk sekolah. Sebab saya tak ada siapa nak tolong. Tambah datuk pula. Datuk saya 5 orang dah. Cucu 3. Ni baru dapat minggu lepas. Baru tadi saya pergi tengok cucu. Baru tadi dah seminggu dah. Hari ni baru Tok Wan boleh tengok. Sibuk sungguh Tok Wan. Nama apa anak ni? Saya tanya anak saya. Nama apa anak ni? Baru saya tahu tu. Punya sibuknya bapak Tok Wan ni. Cucu ketiga saya. Anak saya beritahu nama dia Muhammad Adrian Andika. Oh, bagus. Mana datang Adrian ni? Arwah bapak mertua anak ayah. Sebelum dia mati, bubu nama cucu engkau, anak aku engkau tu Adrian. Oh. Andika tu, ayahnya letak. Oh, iya ke? Sebenarnya ayah letak Andika apa? Saya letakkan Andika. Saya kata nama kita Arab banyak dah. Kita buat nama Melayu pula. Kalau dapat lagi cucu nombor 4, jantan juga, saya nak buat nama Perkasa pula. Bukan ada lori ke Ustaz? Lantak je lah. Tak. Buat nama Melayu. Kalau perempuan buat nama Melor. Anggrek desa. Nah, nampak wujud. Nama simple. Sebab nama sekarang generasi Z, generasi apa kejadah semua ni tuan-tuan. Nama pelik-pelik. Nah, nama Annabella, Sarah Reminda, Sasar Sarawati, banyaknya nama. Nama pelik tu. Annabella, Annabelle, semuanya ada ni. Saya baru hari ni jumpa dengan cucu. Kenapa? Sebab saya bela orang tua. 170 orang. Hak kencing manis, darah tinggi semua dah. Yang makan ubat. Kalau tak makan ubat, gelak seorang-seorang. Ada? Tak makan ubat, dah gelak. Sudah makcik ni tak makan ubat ni. Daripada mana ustaz tanggung sekolah ustaz ni? Daripada ceramah. Sebab tu saya tak boleh sakit. Kalau sakit pun saya kena gerak. Tahfiz ada, anak yatim ada. Saya katalah, kalaulah mereka buat stadium bola tu, kalaulah peruntukan sukan yang begitu banyak sekali bagi pada ustaz-ustaz yang buat sekolah ni. Ini ustaz sampai jual mi waktu ceramah. Siapa yang nak beli mi kuning, saya ada bawa tu. Siang kat ustaz tu. Kutia pun ada. Siapa yang nak beli tofu fa pun saya buat. Sebelum habis ceramah buat tofu fa lu ustaz tu. Habis ceramah menega pula. Nak tampung sekolah ustaz. Yang Allah bagi punya banyak ni tuan-tuan, pergi buat stadium. Bukan kata Malaysia ni di Arab ni. Berbilion dah habis. Padahal kita tak pernah menang Piala Dunia. Lawan dengan Laos tu pun nasib baik menang tadi.
Baliklah pada asal. Allah bagi nikmat tu untuk digunakan pada jalan Allah. Saya kalau ada peruntukan tuan-tuan, saya tak keluar ceramah dah. Saya pun tua. Badan saya sekarang tinggal 62 kilo. Saya kata kalau saya mati, yang tutup lah sekolah. So lah makcik-makcik ni pilih carilah tempat lain mengaji. Baliklah mereka. Kalau miskin kan lantak mereka lah. Tanggungjawab saya selesai lah. Teruk tuan-tuan. Teruk. Tu saya fikir baik saya jadi main bola. Main bola tua lah, tak larat lah. Lainlah Ronaldo. Fikir-fikir kan tuan-tuan. Kita menghabiskan terlalu banyak ni pada benda yang tak faedah. Macam-macam buat tuan. Daripada motosikal, kereta lumba, sampai main bola, semuanya sukan-sukan elit kita tajak. Tapi nak minta derma, CSR tak ada. Peruntukan tak ada. Oh, yang tu ada. Sama-sama fikir tuan-tuan. Musuh kita diambil duit kita. Akhirnya kita jadi miskin. Dia orang jadi kaya. Dia orang jadi kaya. Taja bola, taja jersey, taja ni, hak penyiaran apa semua. Habis. Itu cara dia. Tadi saya cakap makanan. Tadi saya cakap kesihatan. Tadi saya cakap tentang ni. Maklumat segala benda dia orang pegang. Kalau kita sayang kepada Nabi kita dan kita ikut balik cara Rasulullah. Macam mana sukan di dalam Islam. Yang disuruh berlumba taubat. Yang disuruh berlumba ibadat. Sukan tak disuruh berlumba. Tuan-tuan nak lumba lari dengan Usain Bolt, tak payahlah. Buang masa. Tuan-tuan nak main bola keranjang dengan Amerika. Renti ke lah tuan-tuan. Mereka tinggi 8 kaki. Tuan-tuan 5 kaki setengah. Nak menang apa tuan? Tak disuruh berlumba. Tuan-tuan nak lumba berenang dengan Michael Pep tuan-tuan dibawa tuan. Badan mereka sado. Tuan-tuan badan kemetok. Tak payahlah. Tuan-tuan nak lawan renang. Terjun dengan Cina. Mereka terjun dalam kolam tu. Tak ada kocak. Kita turun jatuh. Bentuk. Kocak sampai naik ke juri tu dia. Tak payahlah tuan-tuan tu. Buang masa. Bersukan dalam Islam adalah untuk sihat. Bersukan dalam Islam ialah untuk mengeluarkan peluk. Bersukan dalam Islam ialah riadah. Bukan menghabiskan duit beratus juta, bilion setahun. Yang hasilnya langsung tak dapat pada orang miskin. Tak dapat apa tuan-tuan. Baliklah pada asal. Pergilah main bola, sihat. Pergilah berjoging, sihat. Tak payahlah lumba lari, hantar sana, hantar sini, belanja banyak tuan-tuan. Lebih baik duit tu tolong anak yatim. Tolong sekolah. Tolong sekolah harap. Tolong sekolah pondok. Tolong lagi faedah. Buat masjid macam tuan-tuan hari ni. Buat masjid. Selesai. Kita baru belajar tentang dua benda. Pertama setan. Kedua manusia. Ada lagi dua musuh yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Ini kali pertama saya sampai di sini. Saya dah ceramah tahun 90. Ini kali 35 tahun. 35 tahun baru sampai sini. Jauh. Saya ceramah di Sabah setiap bulan. Saya ceramah di Sabah setiap bulan sampai. Yang ini 35 tahun baru sampai. Jadi mana jauh? Sabah ke sini? Yang mana faham? Tak faham betul-betul. Jadi kalau nak dengar lagi, dua musuh yang Imam Ghazali sebut, dua musuh kita, tuan-tuan jemputlah saya selepas 35 tahun. Kita sambung balik tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.